durian ni lambakannya memang boleh memberi impak kepada alam sekitar. Pertama yang saya bangunkan, kita tahu kan industri kita buat dodol kan, masak sos, buat jam. Tu nak kita bangunkan satu mesin yang boleh memasak dengan kita boleh kawal semua parameter tersebut. Suhu, masa, pengacauan kan. Ni bolehlah ni. Kita punya temperature kita boleh control di sini kan. Speed, ni timer kan, ni suhu, ni speed kan. So kita boleh kontrol kat sini, kita masuk bahan dalam ni dan dia akan kacau lah. Yang ini adalah, ini nak buat meruku. Dalamnya minyak panas kan. Kalau kita nak buat cendol, dalamnya air sejuk. Kalau kita nak buat laksa beras kan, air panas. So ini adalah mesin yang kita gunakan. Contoh kat sini untuk buat meruku. So ni adalah mold dia, ikutlah macam mana bentuk meruku kita nak buat tu. So sebab kita tahu manual buat meruku tu, pernah tengok tak manual tu kan, dia mold satu-satu. So kita tukarkan, ni mold kita letak kat sini, dough letak sini. So by the time, ni katalah meruku dalamnya minyak panas kan. So kita pusing lah, ikutlah macam kalau kita buat manual tu dengan tangan kita ni kan. Ni dengan mesin kita buat sini. So digoreng lah. So dah habis, ni turun, dough dah habis, angkat kan. Itu jugalah kalau laksa beras ke cendol kan, boleh guna konsep yang sama kan. Ni adalah mesin pencincang kulit buah-buahan lah mostly yang kita target tu. Asalnya untuk kulit durian. Sebab kita tahu sisa kulit durian ni lambakannya memang boleh memberi impak kepada alam sekitar kan. Kan sebab sisa kulit durian ni kalau dia buang di tempat yang tak sepatutnya boleh menyebabkan pembiakan nyamuk, tikus apa semua kan, pencemaran alam sekitar. So dari situ terfikir macam mana kita nak cincang kulit durian ni supaya daripada satu pangsa tu boleh dapat halus-halus kan. So that's why ini kita bangunkan mesin ni, mesin untuk M-Shred kan, mesin untuk mencincang kulit buah-buahan. So kulit durian boleh, kulit nangka boleh, pelbagai kulit kita boleh buat kan.